Okey, hari ni saya nak share macam mana kita nak servis cuci SIM untuk enjin Kempro. Yang ni Kempro standard bukan CPS. Kalau korang tengok, dekat dalam mangkuk ni akan ada satu lifter tau. Lifter ni nak tahu okey ke tak, korang cuba tekan dia. Kalau dia lembut macam ni, boleh tekan-tekan, maksudnya tak okey. Dia mesti mau keras. Kalau dia lembut, inilah punca kenapa enjin korang bunyi bising. Sebab kat dalam ni dia dah ada gap, dia ada ruang. SIM ni korang tak payah beli baru pun tak apa sebenarnya. Kita boleh je buka, servis balik. Lagipun harga dia tak murah tahu. Nampak je macam ni. Tapi kalau tak silap saya lah, sebiji ni adalah dalam 40 ke 45 ringgit macam tu. Ini baru satu. Semua sekali ada 16 biji. Korang kira lah sendiri. Nampak kan? Kalau lembut macam ni, tak okey. So, lifter ni, kita pisahkan dia. And kat dalam tu ada spring. Spring ni atas bawah dia sama je. So, nanti kalau korang nak pasang, korang pasang terbalik macam mana pun boleh. Tak ada masalah. Jadi, lifter yang besar ni, dalam ni kosong tak ada apa-apa. Cuma yang sebelah sini, lifter yang kecil ni, dia ada sebiji bearing tau. Untuk tahan tekanan minyak tu daripada terkeluar. Jadi, kalau korang nak keluarkan biji bearing tu, senang je. Penutup yang dekat atas ni, korang kopek je keluarkan dia. Okey, dah. And kalau korang nak tahu, bearing ni dia ibarat one way valve Fungsi dia nak tahan tekanan supaya minyak kat dalam lifter tu dia tak nak bagi keluar. Cuma bila korang tak jaga minyak hitam, lama-lama dia akan jadi macam keladak taik-taik minyak tu tau. So dia menyebabkan bearing ni dia tak dapat tutup dengan sepenuhnya. So minyak dia akan keluar lah sebab dia dah lost pressure. So lifter ni pun dia akan jadi lembut dan akan menyebabkan bunyi. Lepas tu dekat penutup yang kita kopek tadi, korang cek jugalah pastikan spring yang kecil ni mesti dalam keadaan yang elok. Spring ni kadang-kadang dia boleh patah lah, tapi jarang lah nak jadi. So korang just check je condition dia. Okey, bila semua dah barai, kita cuci je pakai petrol. Okey sahabat-sahabat, Mountain King ni dia specialist dan restore barang-barang suspension. Apa yang anda cari dia ada. Macam lower arm, absorber, brake pad, segala jenis bush, dry shaft, barang-barang yang macam tu lah. Kalau siapa-siapa yang nak, korang boleh beli dekat Shopee, Lazada ataupun website Mountain King tu sendiri. Ataupun kalau korang berdekatan dengan area Batu Cave, lagi senang. Korang boleh walk in dekat kedai dia aja. Dekat situ pomen dia orang boleh pasangkan sekali. Harga okey, kualiti barang pun okey sebab Mountain King tu brand dia orang sendiri. Sambil-sambil tunggu kereta siap tu korang bolehlah lepak, main game, makan, tempat yang luas, ruang menunggu yang selesa, bilik solat pun disediakan sekali. Kalau korang nak repair ataupun check, especially bahagian suspension, dah ada bunyi ke yang tak sedap ke apa ke, link kedai nanti saya letak dekat bawah. Alright, ni saya dah cuci bersih-bersih. Make sure taik-taik minyak dekat dalam tu korang korek lah Itu kita tak nak lah. Sekarang ni kita dah boleh pasang balik. Kita masukkan dulu spring yang kecil tu. Yang ni mana-mana arah sama je tak ada masalah. So kita letak je macam tu. Lepas tu kita letak balik bearing dekat tempat asal dia. Lepas tu kita tutup terus lah penutup dia ni tekan je bagi dia masuk rapat. Okay, double check make sure bearing tu dia kena tutup lubang tu Okay, so untuk lifter yang kecil ni dah sudah. Kita buat lifter yang besar ni pula. Okay, ini korang just senang je. Korang masukkan aja dia punya spring kat dalam ni. Sekali lagi kalau terbalik pasang pun tak kisah Janji dia center sudahlah kat tengah-tengah tu. Lepas tu korang ambil minyak yang baru. Korang penuhkan. Isi bagi penuh. Lepas tu cantum balik. Sekarang nampak tak? Dia dah keras. Bila saya picit, langsung tak boleh masuk. Maksudnya, bearing dalam tu, dia dalam keadaan yang okey lah. Dia ada function lah. Dia boleh tahan pressure supaya minyak tu dia tak terkeluar. Okay, faham Macam ni yang kita nak. Tapi sekarang ni, lifter ni pun kita nak kena tekan bagi dia masuk habis jugalah. Jadi, korang cari apa-apa benda yang halus. Lepas tu korang cucuk bearing tu. Sambil tekan lifter ni, dia bagi dia masuk ke dalam. Macam tu. Kita release dia punya pressure. Okey, keras sebab minyak kat dalam ni dah penuh. Okey, last kali mangkuk SIM ni kita isi je minyak bagi penuh. Lepas tu kita masukkan balik lifter yang kita dah servis tadi tu. Alright, dekat dinding ni kalau korang perasan
Ada satu lubang untuk minyak masuk tau. Jadi nak tahu minyak cukup ke tak, masa kita ketuk lifter nanti, make sure ada minyak yang keluar ikut lubang sini. So korang ketuk je. Nampak? Ada minyak keluar kan? Lepas tu bila ketuk dia dah bunyi padat macam ni, kira okey lah. Lifter kita tu pun dah masuk sampai habis. Kita cuba tekan dia. Keras kan? Ni. Keras. Dah tak lembut dah macam yang first tadi tu. Dah lah, kira settle lah ni. So, korang buat je balance yang lagi 15 biji tu. Percayalah, masa start nanti, enjin korang mesti senyap. Try buat dulu tengok. Modal pun tak payah keluar. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Korang kalau ada apa-apa soalan, korang komen je kat bawah. Alright, kita jumpa lagi next time.